Berkongsi kepada Cik Ragamani memaklumkan bahawa ada satu projek membersihkan kapal. Dia panggil DP Cleaning Cerita. Ni bukan projek biasa ni. Ni projek melibatkan cuci kapal bash di dalam laut. So, kronologi dia, terdapat satu company di luar negara sedang mencari kontraktor untuk mencuci karang-karang kapal. Maka dia pun melantik sebuah syarikat kontraktor. Dia kira main kontraktor, lantik subkontraktor. Subkontraktor menjalankan perkhidmatan mencuci kapal ni. Setelah itu, subkontraktor tersebut pun bagi claim. Bayar claim melibatkan 11 kapal. 10 kapal tersebut di negara Thailand, satu daripada kapal bash tadi di Malaysia. So dia pun claim. Maka Cik Ragamani melalui syarikat dia, perkongsi dia telah membuat pembayaran. Bayar. Bila dia bayar kepada dia punya subkontraktor, dia nak claim balik kepada projek owner ni. Nak claim balik. Dia tak dapat nak claim. Kenapa tak dapat nak claim? Kerana syarikat yang bagi projek tersebut dipercayai tidak wujud. Dan dia pun melakukan semakan senarai-senarai kapal yang 11 kapal tadi. Dan didapati bahawa kapal-kapal tersebut tak wujud. Tetapi pembayaran telah dibayar kepada kontraktor. Dan ada lagi bayaran yang belum lagi dijelaskan kepada subkontraktor dia, menyebabkan dia menghadapi saman timbul. Masalahnya dia telah membuat pembayaran kepada subkontraktor 1.02 juta. Bayar. Nak claim balik, tak boleh nak claim. Dan semakan kapal menunjukkan bahawa kapal tersebut tak wujud. Pengesahan daripada Jabatan Laut Melaka juga mengatakan bahawa kapal bash yang nombor yang ditenaraikan tersebut tidak pernah tiba dan berlepas daripada pelabuhan di negeri Melaka seperti mana yang dinyatakan. Malangnya, laporan yang telah dibuat itu telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara telah memberikan respon bahawa tiada keterangan cukup untuk membuktikan kes kepada tersebut. Bagaimana nak mencuci satu kapal yang tak pernah tiba dan tak pernah berlepas di Malaysia? Itu pelik tu. Apa yang kita harap supaya keputusan NSA tadi dipertimbangkan semula untuk dibuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 jenayah tipu. Kita sini bayar sama kontraktor 1 million lebih. Sekarang dia tu sama kita lagi panggil bayar lagi yang 280,000 lagi yang panggil bayar. Ini sudah jadi dekat 2 tahun lebih sampai Fenggraf. Tapi DPP cakap bukti dah cukup. Saya pun tak tahu apa mau bikin. Pada kami mengesyaki bahawa kontrak ini tak wujud. Dan kami hairan bagaimana perkhidmatan kontraktor ni boleh berjaya untuk melaksanakan projek ini. Sedangkan kapal tak wujud. Itu sebab itu kami nak minta supaya disiasat.